Kompas ini diambil daripada idea ketika saya memulakan perjalanan. Saya selalu berfikir tentang arah, matlamat dan laluan yang saya akan pilih. Kompas ini ialah satu alat ataupun tools dengan izin yang kita gunakan sebelum memulakan perjalanan lah. Terutama sekali perjalanan yang jauh, contoh dalam macam hidup kita ni kan, kita memilih banyak, kita sentiasa berada di persimpangan, kita ada sentiasa di dalam suasana kita perlu memilih. Kompas dan seni itu saya gabungkan supaya dia menghasilkan satu perkataan yang mudah diingati dan sangat terkesan kepada umum. Saya memulakan kerjaya seni saya ni di dalam bidang seni bina, di mana di dalam bidang ini saya diajar tentang disiplin melukis asas-asas lukisan seperti garisan, burisan, lorekan, warna dan pemilihan ruang dan sebagainya lah di dalam disiplin seni bina. Disiplin di dalam seni bina inilah sebenarnya yang membentuk daripada melukis sesuatu yang seperti realism, seperti yang semula jadi ini, kepada sesuatu yang abstrak, sesuatu yang ekspresif. Daripada bidang seni bina, saya beralih kepada seni bina landscape yang mana dia lebih dekat dengan alam semula jadi. Jadi di dalam seni bina landscape ini, saya lebih bebas dan lebih bersahaja untuk melukis elemen-elemen di dalam alam semula jadi itu, seperti pokok-pokok, seperti terusan, seperti kawasan-kawasan berluka, terutamanya di kampung-kampung kan. Balik kampung tu ialah satu boleh kata karya ikonik, idea yang saya dapat tampilkan sepanjang 25 tahun saya berada di luar negara. Kerinduan terhadap tempat asal kita, kampung halaman, rumah, keluarga, isteri yang tersayang dan anak-anak semua ni kan, membuatkan saya menunggu-nunggu masa dapat saya mengekspreskan di atas kanvas. Saya bersyukur Galeri Shah Alam ni bagi peluang untuk saya mempamerkan dia. Harapan saya agar para pengunjung dan para pencinta seni dapat memahami dan dapat menikmati karya yang saya pamerkan ini, kerana ia adalah satu perjalanan yang panjang dan perjalanan kerohanian yang setiap kita semua akan melalui, insya-Allah. Amin.